A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muallimina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ya basitu ubsut alaina al khair wa waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi wa a'izna min syarril khalq wa khtim lana bil husna bi lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Haya'uhu wa ighda'uhu sallallahu alaihi wasallam. Sifat pemalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita nak masuk sifat yang lain pula daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat malunya Nabi kita. Malu ni dia panggil salah satu daripada sifat yang sempurna jika kita malu betul dengan tepat. Orang apabila tidak ada malu ni atau lamak malu, dia panggil kebah. Kebah ni dia panggil salah satu daripada sifat tak molek juga. Dah muka tebal dia panggil kebah. Muka tebal, tak ada berasa hati tu jadi tebal. Dah hati tu kebah. Maka benda tu dia panggil satu sifat yang tak molek juga. Haknaknya iaitu hati tu mudah berasa dengan satu-satu perkara. Hati tu mudah rasa dengan satu-satu perkara. Cepatnya malu, cepatnya rasa, cepatnya ada perasaan terhadap satu-satu perkara. Tu dia panggil sifat malu. Nampak tak tu kita duduk di muka 54 54. Tengok dulu gapo makna malu tu, gapo makna dia. Dah. Malu di dalam bahasa Arab disebut al-haya. Al-haya. Dah. Gapo makna al-haya? Al-haya ialah riqqatun ta'tari wajhal insani inda fi'li ma yutawaqqa'u karahiyatuhu aw ma yakunu tarkuhu khairan min fi'lihi. Tu sifat malu. Makna dia. Iaitu kelembutan hati. Malu ni yang mari daripada hati lembut. Kalau hati keras ni dia tak malu dah. Sebab kita tengok setengah-setengah orang dah tak malu, nampak kebah, ikutlah orang duk kata, orang duk kritik, orang duk komen dia setara mana, tapi dia duk kebah situ. Kenapa? Kerana hati dia tidak ada sifat lemah lembut. Malu ni yang mari daripada kelembutan, iaitu hati.
yang muncul pada air muka manusia ketika dilakukan sesuatu yang tidak disukai. Lepas tu kelembutan hati itu yang muncul, ya zahir tubik, ya haihin di mana? Di muka manusia. Ketika dilakukan sesuatu yang tidak disukai, apabila dia buat satu perkara yang dia rasa kata tak suka, iaitu buat dia malu lah. Maka tubik di air muka tu kadang-kadang dia tubik lagu mana? Dia tubik tanda-tanda yang tunjuk di atas kata dia malu. Seperti merah muka, daripada malu. Merah muka. Muka 54 muka 54. Tu. Maka Rasulullah SAW ni ya orang jangok, orang putih. Maka sahabat tahu selalu dah. Kalau nampak kata Rasulullah duk malu, sahabat tahu selalu dah. Kerana apa? Kerana Rasulullah ni muka dia tu lembut, muka dia tu nipis, hati dia pun lemah lembut. Maka akhir sekali sifat malu itu ya akhir zahir tubik, muncul timbul di air muka Rasulullah SAW. Tak ada kena royak banyak. Sahabat tengok Rasulullah, nampak selalu dah kata Rasulullah duk malu ni. Rasulullah tak boleh. Dia panggil benar-benar, dia jaga benar-benar. Dia buat dia sendiri malu, lepas tu dia tak save buat orang lain tu malu. Sebab tu kalau ada apa-apa depan dia tak royak mana, benar hak tak ada camping kena royak lalu lah. Dia takut orang lain tu jadi malu dengan sebab dia. Jadi sifat malu ni iaitu riqatun ta'tari wajhal insani, kelembutan hati yang muncul pada air muka manusia. Inda fa'li ma yutawaqqa'u karahiyatuhu, ketika dilakukan sesuatu yang tidak disukai. Au ma yakunu tarkuhu khairan min fa'lihi, iaitu inda fa'li ma yakunu tarkuhu khairan min fa'lihi. Atau ketika mana? Ketika dilakukan sesuatu yang jika ditinggalkannya adalah lebih baik dari dilakukannya. Satu-satu perkara tu kalau kita pergi buat benda tu, benda tu kalau kita tak buat tu lebih baik daripada kita buat. Maka benda tu dia buat jadi malu juga. Nampak tak tu tak? Tu. Sebab tu ada Ar-Raghib Al-Asbahani, dia kata dalam qamuh dia, dalam mufradat dia kata al-haya inqibadun nafsi anil qabaihi. Al-haya ni malu-malu ni iaitu inqibadun nafsi, hati tu yang terteh. Hati tu terteh apabila menepuhi satu-satu perkara yang dia tak sukai. Dia nak mari merah di muka. Tu dia panggil malu. Sifat malu ni satu sifat yang molek dah. Orang apabila cepat malu, ada apa-apa yang buat dia malu, maka merah muka. Tu dia panggil di antara sifat molek. Sebagai nak tunjuk kata hati dia tu molek, hati dia tu lembut. Hati dia tu tak ada jadi kerah dak. Hati dia tak ada jadi kebah dak. Hati dia tu adalah bergerak hidup, bukan sepungan tunggu kayu dak. Ni setengah-setengah orang ni Allah tak nampak kata malu langsung, kebahnya hati dia. Tu tak say kalau kita tidak ada sifat malu. Al-haya minal iman, kita malu terhadap sesuatu ni dia panggil satu perkara yang nak sepenuh iman kita, setengah daripada iman juga. Orang lain tengok benda tu dia panggil malu belaka, beci belaka, tapi tiba-tiba dia kebah. Misalnya tu dia panggil salah satu sifat tak molek. Lawan bagi al-haya ni dalam bahasa Arab dia panggil al-waqahah. Al-waqahah. Apa makna al-waqahah? Iaitu kebah, tidak malu. Diddul ghalaz. Lawan bagi ghalaz, riqah tu lawan bagi ghalaz, kebah, kerah, tebalnya hati. Lepas tu ada qaswah, ada jafa di hati, lawan bagi haya tu. Ada qaswah, kerah hati. Lepas tu ada jafa, kebah, dia panggil kebah. Hati kebah habis lah. Tak say kita ni dia panggil misalnya kita misalnya misalnya apabila kita tak semaya, kita kena mari berasa malu kot orang. Budak tak apa dah, budak misalnya masa semaya tu, kalau dia tak say semaya misalnya duk nusu tak say buat orang nampak, tak apa dah. So kuih-kuih ada sifat malu. Ni kadang-kadang budak lah ni tak semaya ke apa, duk kubah duk tas basah, duk tas selah, duk
Tak berasa kata malu pun sekarang. Padahal benda tu patut kita malu. Orang lain duk semaya belakang di masjid, tiba-tiba ya duk tak seladuk, kelipah. Tak ada mari berasa kata salah po, tak ada mari berasa kata dia duk buat benda yang beci. Tak ada mari berasa kata kalau benda tu patut dia tinggal. Dan suka-suka masuk duk dalam rumah. Nah, kalau tak saya tunjuk kata kalau tak segi semaya masjid pun masuk dalam rumah, pihak-pihak orang duk semaya. Tak apa dah ada sifat malu. Tu. Ni kadang-kadang tak ada langsung sifat malu. Nampak tak tu? Habis dah. Hak tu yang panggil malu. Yang kedua al-irda. Al-irda ialah at-taghafulu amma yakrahul insanu bi tabi'atihi. Iaitu buat tidak peduli. Irda ni memejam. Irda ni satu sifat yang hasil mari daripada malu. Apabila kita ada malu tu, kita tak sih tengok benda tu, muka kita malu tengok kan. Benda tu benda yang kita tak suka. Atau dah kita malu. Dah kita malu pak tu kita tak sih tengok dia. Irda dipanggil tunduk. Pejam mata. Irda ni. Pejam mata maksudnya tak tengok. Walaupun tak pejam pun tak apa, tapi tak tengok benda tu. Sebab tu makna dia iaitu buat tidak peduli. Iaitu memejam atau menunduk. Memejam atau menunduk dari melihat perkara yang tidak disukai manusia oleh manusia dengan tabiatnya. Tu. Kita irda dia panggil. Nabi ada dua-dua nabi. Nabi sangat-sangat hebat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ni sifat irda tu yang mari sebab ada sifat al-haya. Al-haya dia panggil sebab. Sebab ada sifat al-haya tu ada sifat al-irda. Irda jadi musabbab dia panggil. Al-haya jadi sabab. Sebab ada sifat malu tu lah ada sifat irda. Berasa tunduk, berasa tak saya tengok. Tu sifat malu. Tu tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemalu. Sangat-sangat malu, memejam dan menunduk dari melihat aurat. Apabila aurat orang dia malu. Dan perkara yang haram, tunduk nak tengok benda yang haram dan tidak disukai. Kalau tak haram pun benda tu dia panggil benda yang tidak disukai. Mana dalih yang kata Nabi ada sifat malu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Daripada ayat ni Al-Qadiyah dia berdalih dengan ayat ni bahawasanya sifat malu tu adalah sifat yang terpuji dan juga sifat malu tu ada di dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayat mana ni? Ayat ni surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Gapo Allah Taala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadisin inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahyi minkum. Ayat ni arti ayat ni, wahai orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makan ni. Tu jadi jangan kamu masuk masa Nabi. Malaikat dia panggil Nabi ajak, Nabi ajak, lepas tu jangan masuk dekat-dekat masa dekat-dekat nak makan. Sehingga kena duk buat makan ni gapo semua. Tetapi jika kamu dipanggil, jika kamu diseru, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memanjang percakapan. Sudah makan, maka tubik. Sesungguhnya yang dimakia itu, kalau kita duk kecek panjang gapo semua dalam rumah Nabi tu, dimakia itu adalah mengganggukan Nabi sehingga dia malu, sehingga Nabi malu kepada kamu untuk menyuruh keluar. Nabi tak gamak nak suruh orang tu tubik daripada rumah. Misalnya ya ayat ni ya turun ke mana? Ya satu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
dia gapo? Dia buat walimah. Dia buat walimah untuk Zainab binti Jahshin. Dia buat walimah, buat jamu lah untuk Zainab binti Jahshin. Dengan semelah seekor kambing, lepas tu ada buah tamar, lepas tu ada makin-makin ni manis-manis. Lepas tu bo cedek siap dah tu. Tu Nabi suruh Anas pergi panggil para sahabat dia, mari makan lah. Maka Anas pergi panggil. Bo panggil tu pakak mari sahabat, pakak mari makan tubik, pakak mari makan tubik. Duk mari tu supaya kita duk jamu tu lah. Tu. Tetapi ada 3 orang mari duduk tak tubik, duk kecek panjang. Maka duk kecek panjang lah rumah Nabi. Maka akhir sekali buat menyakiti Nabi SAW. Lepas tu Nabi malu untuk nak suruh dia tubik. Maka akhir sekali turunlah ayat ni. Ayat ni turun, turun di atas siapa? Di atas 3 orang sahabat yang duk masuk dalam rumah Nabi tu duk lama. Duk lama. Maka buat menyakiti Nabi SAW. Nampak tak tu? Tu maka turunlah ayat ni. Maka kita apabila kita pergi ziarah rumah orang ni, jangan nampak tak kita nak duduk lama. Bahkan misalnya apabila orang padah kita makan gapo siap gapo dah, maka sunat bagi kita ni menzahirkan kata kita nak pergi dah. Sunat. Sunat kita berdiri, kawan nak pergi dah ni masa ni. Tu sunat kita bangun diri. Sunat lagu tu. Sudah kita makan gapo siap, sunat. Tu malaikat tu rumah kata, tak apa, duduk lu, tak apa, duduk lu lama-lama sekali, tak apa. Tu sunat. Belah lek kita, belah lek tetamu ni, dia panggil sunat kita menzahirkan kata kita nak pergi dah. Sudah dah, nak tubik dah, nak kelik dah. Tunjuk pergi lahana. Kalau tu ya duduk dia, yalah tu. Siapa masa kita tubik dah tu. Malaikat tu ya kata, Allah, mari jauh-jauh lama-lama sekali, duduk dulu, tak ada gapo dah, tak ada gapo dah. Tak ada gapo dah. Kalau esok pun tak apa lagi, misalnya tu dia kata gitu, tak apa. Tu. Maka daripada hadis ni lah, jadi tunjuk sebagai dalil kata Nabi kita ada sifat sangat-sangat malu. Fayastahyi minkum, Nabi tu malu untuk nak nyuruh, nak suruh kamu tu keluar. Ni panggil ayat Quran yang duk cerita tentang sifat malu bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azra'i fi kidriha wa kana iza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lebih pemalu daripada anak dara yang sentiasa ada di dalam rumahnya. Nabi tu sifat dia malu lebih daripada anak dara hak duduk dalam rumah semua tak gimana. Al-Azra. Azra ni dia panggil anak dara lah. Jamak dia Al-Uzara atau Al-Uzari. Al-Azra dia panggil Al-Azra. Di segi bahasa tu dia serupa. Bikir, Al-Bikir, dara. Ya orang Arab zaman dulu ni, orang Tina yang tak tubik luar rumah. Tak tubik luar rumah. Dia duduk dalam rumah semua. Suk-suk terik, dia buat pintu natal dia. Pintu natal tu dia buat dengan kayu, dia jadi ada lubang-lubang. Suk-suk terik. Kalau nak tengok suasana di luar, gitu. Kalau nak tubik dengan orang tua zaman dulu. Orang Arab. Lepas tu, boya besar sikit. Orang tua dia tu, dia buat dinding, dia panggil dinding. Dia sekat, dia buat sekat. Dia besar ni tak boleh tidur dah dengan adik-beradik dia jatuh-jatuh dia kena yak hong dah. Maka kadang-kadang rumah orang Arab tak besar supaya kita, maka dia sekat, dia buat sekat teh. Dia kidr, al-kidru tu dia panggil as-sitru, dinding. Kita terjemah mudah-mudah duduk dalam bilik dia lah. Padahal asal dia dinding ya. Dinding tu, al-kidru tu adalah dinding yang dibuat apabila perempuan tu dia jadi wairun dah lah. Perlu duduk sore dah. Tak boleh duduk dengan kawan adik-beradik dia hak jatuh-jatuh lain dah. Tidur suku dah misalnya. Lagu tu. Tu.
Maka orang tino lagu tu sifat malu, ada sifat malu, lebih banyak malu daripada orang duk tubik sokmo. Dah. Maka Nabi kita SAW, Abu Sa'id Al-Khudri yang cerita kata, Nabi kita ni sifat malu dia lebih banyak daripada orang tino hok duk dalam bilik sokmo. Anak dara hok duk dalam bilik sokmo. Tu sifat malu Nabi kita SAW. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Apabila baginda SAW tidak menyukai sesuatu, apabila dia tak suka sesuatu, benda yang dia tak suka, Abu Sa'id Khudri kata, kami akan dapat melihat dia panggil sifat malu Nabi tu. Pada air muka Nabi kita SAW. Tengok aku 91 tu. Dan anak daripada anak dara yang sentiasa ada di dalam rumahnya. Gapo yang nak hurai sini? Tabiat kebiasaan anak dara yang sentiasa di dalam rumahnya adalah lebih pemalu daripada wanita yang sering keluar dan bergaul di luar rumahnya. Tabiat yang lagu tu. Orang Tino dalam rumah sokmo tak ada tubik tu, sifat malu lebih banyak daripada orang Tino ada tubik sokmo. Oleh itu terdapat di dalam fiqh bahawa diam mereka adalah tanda redanya. Orang Tino hak dara ni kerana dia malu sangat-sangat nak sebut, apabila orang masuk minta ya, maka dia tu as-sukut as-sukut alamatur ridha. Ya duk dia tu tanda kata ya redha dah. Kerana dia malu sangat-sangat nak sebut. Nampak tak tu? Tu dah. Lepas tu 92 tu bawah tu, Abu Sa'id Khudri kata kami akan nampak tanda-tanda di muka Nabi. Nampak lalu dah. Yakni kami akan tahu bahawa Rasulullah SAW sedang malu daripada air mukanya. Tak nanti Nabi royak, kami tengok muka Rasulullah, tengok merah. Tahu dah lah. Rasulullah duk malu tu. Allahu Akbar dah. Walaupun baginda SAW tidak mencerita, walaupun Nabi tak royak kali pun. Ini oleh kerana wajah Nabi tu bagaikan bulan dan matahari. Wajah Nabi ni serupa dengan bulan dan matahari. Seperti mana wajahnya berubah apabila malu, muka Rasulullah apabila dia malu tu dia berubah. Kita tengok kepada bulan dan matahari tu. Tu. Dan tidak suka sesuatu seperti itulah bulan dan matahari menjadi kurang dan berubah pancaran cahayanya apabila dilindungi awan. Cahaya matahari kan, apabila ada ti awan tudung, jadi kurang sikit. Cacin dia panggil, jadi jelas. Jadi jelas. Muka Nabi jelas lagu tu, jelas supaya bulan dan matahari. Apabila ada ti awan duk tudung, maka jadi teduh. Apabila ti awan tak ada, maka jadi cerah, jadi panas. Cacin dia panggil muka Rasulullah SAW. Ni sifat molek ni. Dia panggil sifat molek. Orang mudah malu ni ya salah satu daripada sifat molek. Sebagai tanda kata dia tu, hati dia tu lembut. Riqatun fin nafsi, kayak tadi. Riqatun fin nafsi ta'tari wajhal insan. Lemah lembut yang ada di hati sehingga akhir sekali muncul tubik di wajah muka dia. Di air muka dia. Nampak tak tu? Tu. Qala al-Qadi Iyad wa kana sallallahu alaihi wasallam latifal basharati raqiqaz zahiri la yushafihu ahadan bima yakrahuhu hayaan wa karama nafsin. Tengok sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi Iyad berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang nipih dan lembut kulitnya. Latifal basyarah raqiqaz zahir, ia panggil nipih dan lembut kulitnya. Iaitu kulit muka dia lah. Cepat malu. Padahal kalimah basyarah ni ya umum dia panggil kulit muka dan kulit jasad-jasad yang lain, basyarah ni. Tapi di sini ni maksudnya iaitu terutama sekalinya wajah muka dia lah adalah nipih, supaya kita orang tak malu. Kita katakan muka tebal sungguh demo. Kena dah. Jadi orang Melayu kecek kena dah. Muka dia tebal habis tak malu. Ada 3 inci muka dia. Darah duk bawah tu tak nampak di air muka dia. Duk supaya tular muka dia. Orang lain malu dia cakap dah. Tapi dia duk kebal. Kerana apa? Kerana dia muka tebal.
Tak molek muka tebal ni, tak molek, sifat yang tak molek. Tanda kata hati dia tu kerah. Rasulullah adalah orang yang nipih dan lembut kulitnya, iaitu cepat malu. Oleh kerana banyak sifat pemalu dan luah hatinya, hayaan wa karama nafsin tu, baginda SAW tidak menegur secara terus terang atau di depan siapa pun yang terdapat di dirinya sesuatu yang dapat memalukan. La yushafihu ahadan bima yakrahu. Nabi tak tegur orang, tak tek orang, terus terang dak. Lebih-lebih lagi di depan orang ramai-ramai, Nabi tak tek. Apabila ada lah diri dia tu buat wisos orang tu, kalau tek dia akan malu. Nabi tak tek. Mari mana tu? Mari pada lemah lembut hati Nabi. Kita kalau kena orang gak nak depan orang tu, nak orang pakat suka ya. Tu tanda kata kita tak ada sifat malu tu. Kalau kita ada sifat malu, kita kena kira kata kalau kena aku lagu tu jadi lagu mana? Kalau dia membuat kepada aku lagu tu jadi lagu mana? Apa tu tak? Tu Nabi dia tak tegur tak tegur tak tik. Apabila ada diri para sahabat tu benar-benar yang buat dia malu kalau Nabi tek dia. Lebih lagi apabila duduk depan orang ramai. Hasil semua tu mari mana? Bukan mari daripada dia takut. Tak. Dia tak tek tu bukan mari pada dia takut, tak. Mari daripada hayaan wa karama nafsin. Mari daripada dia sendiri tu malu. Allahu Akbar. Dia sendiri tu malu untuk nak tek. Lepas tu wa karama nafsin, dan luahnya hati dia. Bagi depan orang ni tak sewi orang malu. Nampak tak tu? Tu. Tengok. Tengok lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza balaghahu an ahadin ma yakrahuhu lam yakul ma balu fulanin yaqulu kaza, walakin yaqulu ma balu aqwamin yasna'una aw yaquluna kaza, yanha anhu wala yusammi fa'iluhu. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberitahu kepadanya sesuatu yang tidak disukai yang dilakukan oleh seseorang, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata, kenapa tingkah laku fulan berkata demikian? Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, kenapa tingkah laku golongan itu membuat atau berkata demikian? Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam menegah apa yang tidak disukai serta tidak menyebut nama pelakunya. Ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila ada sahabat goyak kata, ya Rasulullah, sahabat ni buat salah gitu-gitu. Tu. Maka Nabi apabila nak tegah, Nabi tak sebut nama dia kalau tak ada caping sangatlah. Tak sebut. Nabi tak kata ma balu fulanin yaqulu kaza. Tu. Fulanin ni nak kinayah daripada nama seseorang lah. Gano Yusuf buat gitu tak boleh buat Yusuf, jangan buat gitu dah. Dia tak sebut nama. Nabi pusing pergi guna gano kumpulan tu buat gitu Nabi pergi guna dengan cara umum-umum. Tu dia panggil hasil mari daripada lemah lembutnya hati Nabi dan juga sifat malunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Arak-arak ni apabila dia nak sebut Sianung bin Sianung, kita duk panggil Sianung bin Sianung atau Fulan bin Fulan. Kalau manusia Fulan bin Fulan, kalau binatang benda lain daripada manusia kena buat alif lam. Al-fulan kena buat al-fulan wal fulanah. Kalau kita nak kinayah daripada orang lain daripada manusia, benda lain, binatang ke barang ke apa semua, kita kena buat alif lam. Al-fulan kalau jatuh, kalau betina al-fulanah. Misal kita nak kata aku naik seekor kuda. Roki betul fulanah. Aku naik akan seekor kuda al-fulanah, nak buat alif lam. Kalau manusia fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, kalau kena buat alif lam. Kalau manusia ma balu fulan, iaitu apakah keadaan seseorang itu. Nabi tak sebut. Cuba boleh nak hilik dia tak sebut.
Ya tak sebut. Dah. Sehingga Nabi ni nak jaga tak siwi orang malu. Dan supaya satu ketika sahabat duduk dalam masjid dia tu, maka bunyi dia panggil bau busuk, ada orang ketuk. Seolah kata, tapi tak tahu tak siapa ketuk. Tu. Lepas tu sahabat lain kata tak apa, selagi siapa masuk semaya kita tahu siapa pergi ambil air semaya, dia dah tu dah ketuk. Apa tak? Tu. Tapi nak ayat terbijaknya Nabi tak sewi sahabat tu malu. Dia gananya benar ketuk, benar tubik angin biasa ni. Jadi gananya hak tak kelai kan, bukan duk sekelai. Jadi capainya gitu tubik nak kata gana. Buatlah no. Nabi kata, setelah lagi ni kita semua ni belum ada nak semaya, kita nak belajar cara tajdid wuduk. Cara nak pergi baru air semaya. Cara nak pergi baru air semaya. Maka Nabi suruh sahabat semua pergi ambil air semaya baru semula. Dia panggil tajdid al-wuduk. Tujuan apa? Tujuan Nabi nak susuk tak sewi orang tu malu. Apa-apa kalau dia seorang pergi ambil air semaya, orang nak semaya ni. Jadi pakak tahu kata bau tadi, suara tadi, bau lemah tu dah, suara lemah tu dah. Allahu akbar. Jaganya Rasulullah tengok. Jaga tak sewi orang malu. Tengok Nabi kata, hari ni kita nak ngaji cara ambil air semaya mula cara nak tajdid wuduk. Tu. Maka Nabi suruh sahabat kita tajdid wuduk. Nak pera sahabat. Lepas tu di sini supaya di sini kalau ada royak Nabi kata, demo tu buat salah. Nabi pisah, kalau nak royak, nak tegah dia, Nabi tak sebut nama. Nabi sebut dengan kata aku amin. Nabi kata kan, berkata kenapa tikah laku golongan itu membuat atau berkata demikian. Nabi sebut golongan. Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam menegah apa yang tidak disukai serta tidak menyebut nama pelakunya. Kalau tak ada campur nak sebutlah. Salah tak sah buat lah gitu. Fok kita semua ni jangan buat lah gitu. Jangan buat lah gitu. Jangan buat gini, jangan buat gini. Ya itlaq di atas orang ramai. Tak ada sebut siapa-siapa suku dak. Sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Anasun radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala alaihi rajulun bihi atharu sufratin falam yakul lahu syai'an wa kana la yuwajihu ahadan bima yakrahu falamma kharaja qala law qultum lahu yaghsilu hadza wa yurwa yanzi'uha. Ini sebagai contoh lagi. Anas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa satu ketika seorang lelaki masuk bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam dan di tubuh lelaki yang masuk tu terdapat kesai celup pai warna kuning. Jadi lelaki ni dia pergi celup hina. Dia sunat celup hina ke. Janggut dia celup hina. Gapo lagi? Rambut dia celup hina. Orang jatuh dia boleh setara tu ya. Hina ni apabila duduk di janggut, duduk di rambut, tak apa orang jatuh. Kalau duduk di bahagian lain, duduk di kuku, duduk di muka, duduk di gelai tu, dia panggil pakaian bagi orang Tino lah. Maka jika ada cat kuning di tempat-tempat yang lain, jadi supaya dengan benda yang memalukan, adat, dia panggil adat orang Arab. Maka satu ketika Nabi duduk dengan ramai-ramai dengan para sahabat, ada orang masuk sore. Maka di baju dia ke di mana dia tak royak lah hadis. Tapi di tempat yang lain lah, bukan janggut dengan rambut ni. Berarti benda tu seolah kata jadi super perhiasan bagi orang perempuan lah. Lepas tu masuk pak tu duk kecek-kecek dengan Nabi. Nabi duk malu dah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya. Nabi tak tegur. Kerana biasanya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menegur secara terus terang akan siapa pun yang terdapat di dirinya, di diri seseorang itu sesuatu yang boleh memalukan. Lepas ada tu lelaki tu tubiklah daripada majlis, tubik lagi. Setelah lelaki itu keluar, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, dia kata dia royak kepada sahabat, adalah lebih elok jika kamu memberitahu kepadanya supaya ia membasuhinya. Gano kamu tak royak saat ni? Tak royak ke dia, suruh pergi basuh dulu. Tu dia pas ke mana perak dah tu. Tu duk malu, orang bakal duk tengok kata pergi masuk lenak lepor. Gano tak royak saat ni Fok kamu sahabatku. Dia kata Nabi tu dia malu, tak malu dia tak saya tegah. Sebab kalau Nabi tegah ni, sahabat dia lebih malu lagi. Kalau sahabat lain tegah ni, dia lain sikit.
ia kerincai, ia hormat sahabat tu. Tak se tunjuk benda-benda yang tak patut, tak lagu, tak sesuai di depan Nabi. Lebih-lebih lagi benda hak saat ni kan, jadi ada celup pecak kuning. Hina tu. Tu. Nabi kata gana tak koyak dia. Dalam riwayat yang lain, gana tak suruh dia menghilang, membasuh atau menghilang kesai kuning tu. Tengok level 3 bawah tu, yakni lelaki itu mencelupkan rambutnya atau janggutnya dengan hina. Kemudian kesai celup warna kuning itu masih terlekat di tempat yang lain. Tempat yang lain lah, seperti baju ke, ikutlah tempat lain. Rasulullah SAW merasa malu dengan kesai kuning itu. Kerana apa? Kerana biasanya ia kuning tu adalah perhiasan wanita. Kalau ada di tempat yang lain tu ada, ia panggil perhiasan bagi orang wanita. Bukan orang lelaki. Orang lelaki ni sekadar duduk di rambut dengan janggut sahaja. Tengok Rasulullah dah. Kalau kena kita dah, gana jadi lembut dah kan lemah laling. Kalau kena kita gana dah, bukan janggut dengan rambut saja, buh hina tu sampai tempat lain jadi lembut dah gana, jadi lemak dah gana. Dah. Kalau kena kita kok komo depan orang selalu dah. Tapi Nabi dak, Nabi dak. Yo pero. Tak sewi seseorang tu malu. Kerana apa? Kerana ia malu. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita nak habis dah, ada 3 hadis lagi. Bab ni ya pandai. Dah. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahashan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyiati sayyiata walakin ya'fu wa yasfah. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan. Hadis ini riwayat daripada Siti Aisyah. Aisyah ayat terana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang bersifat keji. Iaitu menyapung, dia panggil, bukan orang menyapung dak. Fahashan ni bukan sifat nyapung, tak ada sifat nyapung dalam diri dia. Keji-keji fahash ni dia panggil sifat nyapung lah kita ni. Dah. Wala mutafahishan, dan tidak pernah bersikap keji. Berarti tak ada sengaja usaha buat nyapung. Ia tak ada sifat dalam dia sifat nyapung, dan dia tu tak suka buat wiwi menyapung dak. Tu dah fahash dalam sifat diri dia. Mutafahishan iaitu buat-buat menyapung tu. Tak ada kedua-dua dah dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni dia panggil Nabi duduk dengan Siti Aisyah ni. Siti Aisyah. Kalau kena orang lain tak apa lagi, orang luar ni isteri dia sendiri ni. Tak pernah Nabi kecek lagu tu. Dah. Tengok 94, tidak bersifat keji dan tidak pernah bersikap keji, yakni tidak bersifat dan tidak pernah mengeluarkan perkataan dan perbuatan keji, lucah dan kotor. Lucah ni nyapung lah, dan kotor, iaitu sama ada di atas jalan tabiat, fahasyan tu atas jalan tabiat lah, atau jalan buat-buat mutafahishan. Tak. Semua itu tidak berlaku sama sekali daripada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Dah Siti Aisyah ayat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang suka menau-nau di pasar. Tak ada duk nau-nau di pasar dak. Nabi kita. Katanya di pasar tu terkeluarlah terkadar suara baginda sallallahu alaihi wasallam terangkat di masjid. Lain di masjid. Nabi SAW ada dari masjid. Kerana apa? Kerana diperlukan kepada diangkat suara dalam membaca dan berkhutbah. Kadang-kadang baca khutbah kena suara derah lah. Tapi kalau Nabi duduk di pasar ni, golek ke tak ada melau-melau dah. Menau-nau suara derah, lakoh kepala orang tak ada. Suara dia tu. Dah so dia panggil ditanggung lagu tu sebut di pasar ni. Atau disebutkan di pasar secara khusus di sini kerana angkat suara dalam pasar-pasar adalah amat dikeji. Dah golek ke orang Arab duduk di pasar ni, suara derah. Duk jual barang dia tu. Amat-amatlah dikeji. Atau oleh kerana biasanya suara itu terangkat dalam pasar. Kebiasaan suara tu diangkat dalam pasar. Orang duk suara derah sekarang mana sekalipun di dalam kedai-kedai dalam nak, tapi begitu sekalipun Nabi kita bukan lagu tu. Nabi kita tak terpengaruh dengan benda sekeliling dia. Tetap dia sifat dia tu. Nampaklah tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita ngaji dah dulu sifat sabar dan wimaah Nabi. Nabi tak balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi suka memaaf. Tapi Nabi suka wimaah dan mengampun.
walakin ya'fu wa yasfah, tapi suka mengampun. Kalau Nabi nak balas benda yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Nabi balas dengan benda yang lebih baik. Nabi tak balas benda yang buruk. Buruk dengan buruk Nabi tak balas. Sallallahu alaihi wasallam. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana min hayaihi la yusabbitu basarahu fi wajhi ahadin wa annahu kana yukanni amma tarrahu al-kalamu ilaihi mimma yakrahu. Diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, berarti ada orang riwayat hadis ini daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menetapkan, iaitu memanjangkan pandangan matanya terhadap wajah seseorang. Nabi tu apabila dia tengok muka sahabat dia tak boleh tengok lama-lama sebab dia malu. Disebabkan terlalu cepat malunya. Kalau Nabi mudah malu ni, dia tengok wajah sahabat dia tunduk, dia tak boleh tengok lama. Pas sahabat sama juga. Sahabat dia tengok Rasulullah tu tak boleh tengok lama-lama juga. Apabila duduk ngaji, tengok wajah Rasulullah, tunduk wasa nak tengok pula. Buat tengok tak boleh tengok lama, tunduk pula. Allahu akbar. Sebab apa Sebab Nabi kita ni ada dua sifat Allah Ta'ala wi kepada dia, iaitu sifat al-jamal wal jalal. Sifat cantik Nabi, sangat elok. Tak ada dah makhluk Allah Ta'ala nak lebih cantik, nak lebih jangok lebih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dah jangok Rasulullah. Nanti kita ngaji rupa parah dia lepas pada ni. Nak tengok menggoyak orang jangok. Sahabat bakat nak tengok. Tapi nak tengok lama, nak tengok tak boleh, sebab dalam diri Nabi ada al-jalal, iaitu sifat kehebatan. Tengok tunduk sahabat dia. Dia sendiri pun sama juga. Boleh jadi benda aib, benda kurang. Apabila kita tengok orang ni duk tengok lama, di sisi orang Arab tu dia panggil benda aib, seolah-olah tu orang tu tak ada sifat malu. Maka lagu tu lah para sahabat dia tengok Rasulullah, tengok Nabi pun sama. Apabila dia tengok sahabat ni tengok lama tak boleh, kerana dia terlalu malu, lembutnya hati dia. Nampak tak? Sebab tu kita tengok hadis hak sahabat duk cerita tentang rupa parah Nabi tak ramai sekali di kalangan sahabat hak boleh goyak. Kalau hak boleh goyak pandak-pandak ya. Sebab setengah sahabat dia tengok muka ya, setengah sahabat dia tengok kaki. Boleh goyak sikit-sikit seorang. Malaikat ada 2 orang sahabat. 3 lah. Sayyidina Ali sendiri. Lepas tu Hindun ibnu Abi Halah. Lepas tu Ummu Ma'bad. 3 orang ni hak boleh cerita rupa parah Nabi. Dia panggil krupcut, dia panggil ambil jak hujung rambut sampai hujung kaki. Sahabat lain tak boleh royak penuh-penuh sebab dia nak tengok lama-lama tak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tu? Tu dia dah. Adapun Hindun ibnu Abi Halah tu, dia boleh tengok lama. Tu Harry izin ke dia boleh tengok lama, duk kena tengok. Sehingga dia boleh sipak dalam hadis yang panjang. Nanti dah saya duk terjemah hadis yang lain ni. Dan juga Ummu Ma'bad ni ketika dia duk tengok Rasulullah tu, dia jadi musyrikah lagi. Dia jadi orang kafir lagi lah. Semasa Nabi hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah tu, Nabi luput. Nabi habis sabiang. Makin ni habis, minum habis. Tiba-tiba Nabi tengok ada kemah duduk dalam pada pasir. Nabi masuk kepada kemah tu nak minta beli air dan beli makan ni. Tiba-tiba dalam rumah tu ada retina seorang nama dia Ummu Ma'bad. Ketika tu dia tak masuk Islam lagi. Maka Nabi pun tanya, ya wahai ibu, dia kata, ada tak barang makan ni, minum ni dalam rumah ni, kami nak beli kerana kami nak pergi jalan jauh lagi ni. Dia kata, Allah tak ada apa sekarang dalam rumah ni, tahun ni sangat-sangat marah. Dia kata, dia marah. Marah ni untuk laki ku tak ada ni, Abu Ma'bad tak ada. Nak pergi cari nak beli juga, nak pergi cari beli susu, nak pergi cari beli apa. Ummu Ma'bad. Lepas tu dia duduk perhati tengok Nabi jauh lagi. Nabi mari jauh lagi. Dia kata, orang ni comel sungguh. Tengok jauh tak dicomel dah, bawa masuk dekat comel lagi. Comel lagi.
Apabila ia kecek sedap tengok, apabila ia duk dengar duk saja pun sedap tengok, apabila ia kecek sahabat pakat tolak dengar. Apabila sahabat kecek, ia perhati dengar. Gerak-geri dia sangat-sangat hebat. Dia duk perhati tengok. Nabi tanya dia gitu, dia kata, oh tak ada apa sekarang. Nabi pun tengok seekor kambing duduk di tepi rumah dia. Nabi dia tanya, kata, makcik, kambing siapa ni? Kuruh ni. Abu Ma'bad kata, kambing embah. Abu Ma'bad jawab. Nabi kata, boleh aku nak perah susu dia? Abu Ma'bad suka, dia kata, Allah, dia kata, kalau boleh perah, amba perah dah lah. Dia kata, gini, dia ambil timah lagi. Amba nak perah. Abu Ma'bad apa? Dia ambil uwi timah. Nabi bawa ambil timah letak pak tu perah susu. Bawa perah susu kambing hak kering hak ni, kambing hak kuruh hak ni. Ceruk tu bek susu. Mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh sedekah. Wi kepada sahabat yang minum. Habis letak pula ceruk perah. Wi kepada Ummu Ma'bad ya atas ni hak makcik. Makcik tu pun duk tengok kau duk ngong. Apa nama orang ni? Dah. Lepas tu Tuhan izin ke dia duk perhati tengok. Sehingga hadis dia lepas ada Nabi pergi pak tu Abu Ma'bad kelik mari. Dia kata, susu ambil mana banyak ni? Susu ambil mana banyak ni? Dia kata, saat ni ada seorang lelaki mari. Dia sipak so duk royak kepada Abu Ma'bad dia. Abu Ma'bad baru dengar gitu, dia kata, dah, hak ni dah ni. Dia ada panggil sahibu Quraisy. Ni dah pun hak Quraisy duk cari. Kerana ketika tu Nabi tu orang upah 100 ekor unta kalau boleh ikat dia, boleh bunuh dia. Ni dah pun sahibu Quraisy, hak Quraisy duk cari. Ialah dah hak nama Muhammad dah ni. Gigih dia kata, cepat kita pergi turut dia, kita pergi berimej dengan dia. Abu Ma'bad dengan Ummu Ma'bad. Lepas tu berimej dengan Nabi di Madinah. Akhir sekali hadis dia hak duk cerita harupa parah Nabi tu, Tuhan izin ke dia boleh tengok lama. Sahabat lain tak boleh tengok mana lama-lama. Tengok kena tunduk kerana Nabi kita ada al-jalal, ada kehebatan. Akhir sekali hadis dia hadis yang panjang, hadis Ummu Ma'bad. Nampak tak tu? Jadi Nabi kita kerana terlalu malu dia tu, dia nak tengok, dia panggil wajah sahabat dia dengan lama-lama tu tak boleh. Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam disebabkan terlalu cepat malunya tidak dapat menetapkan, iaitu memanjangkan pandangan matanya terhadap wajah seseorang. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tu? Dan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berkinayah apabila terpaksa berbicara perkara yang tidak menyukainya. Nabi apabila nak kecek benda pelik-pelik, dia tak kecek. Tapi kalau paksa kena royak, maka Nabi kinayah. Yang mana cara kecek, cara kinayah ni iaitu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok akal 90 ni bawah tu. Akhlak berkinayah terhadap perkara yang membawa malu atau tidak disukai ini adalah telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah ajar dah. Mana Allah Taala kinayah ajar kita tengok, buat kita dengar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Surah An-Nisa ayat 43. Maksudnya, atau kamu sedang buang air, iaitu qadah hajat. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, iaitu buang air. Tak kecek lah dengan berak tu. Qadah hajat, misalnya tukar guna qadah hajat. Dan firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Surah Al-Baqarah 223. Maksudnya, isteri-isteri kamu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanah. Jadi suami isteri ni dia panggil supaya dengan tanah cocok tanah. Bagi orang jatuh tu dia panggil ikut dia nak cocok tanah lagu mana, kerana tanah dia nak tanah timun, dia nak tanah lima, dia nak tanah bawel, dia nak tanah ubi, dia nak tanah tebu, ikut dia tanah dia. Tu. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanah kamu itu mengikut kehendak kamu. Nak cocok tanah lagu mana, cocok lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkinayah di dalam tutur katanya. Sebenarnya sallallahu alaihi wasallam, hatta tazuki asilatahu wa yazuku asilataka. Iaitu orang tino apabila kena cerai 3 dah, maka nak nikah semula dengan jatah tu,
tak boleh. Malaikat dia kena pergi kahwin dengan orang jantan yang lain dulu. Lepas tu pergi kahwin dah, dia kena orang tina tu boleh makan nisai madu hak jantan. Lepas tu hak jantan pun boleh rasa nisai madu hak tina. Nabi kinayah lagu tu. Berarti kena setubuh dulu lah dua tu. Baru sah kalau nak nikah dengan hak jantan tok laki hak awal. Dia panggil, dia mau sebut Cina buta tu lah. Maksudnya sehingga engkau merasai kemanisan madunya dan ia telah merasai kemanisan madumu. Berarti dua-dua tu berarti setubuh, baru boleh dikahwin dengan lelaki yang awal tadi tu. Tapi Nabi tukar kecek dengan kinayah. Tengok hasil mari pada sifat malu ni. Hatta tazuki asilatahu wa yazuku asilataka. Bila tu tak? Tengok hadis yang terakhir sekali dalam bab ni. Alhamdulillah bab ni kita boleh habis dalam satu majlis dah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Qattun. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, siapa Aisyah? Isteri Rasulullah lah. Aisyah kata, aku tidak pernah sama sekali melihat parak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bukan bermakna kata Aisyah pejah tak, dia tak pejah. Tapi Nabi dia pandai. Nabi dia pandai. Kalau dia nak setubuh, nak tidur ke apa ni, nah, khabar-khabar rapat lah. Saya tengok Aisyah tu tak ada nak tengok. Dia panggil dia panggil hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Iaitu kerana tidak pernah terbuka aurat atau parak Rasulullah di depan Aisyah. Bukan maknanya aurat Rasulullah terbuka tetapi Aisyah menunduk dan tidak melihat, bukan. Bukan Aisyah pejam tak. Bukan aurat Rasulullah tidak terdedah di depan seseorang pun. Selama nak Rasulullah duduk, tak pernah orang tengok aurat dia. Sehingga Siti Aisyah sendiri pun dia panggil tak boleh tengok juga aurat Nabi. Dah. Nampak tak tu? Itu bermakna kata dia panggil sifat Rasulullah. Tetapi kalau kita kira hukum tu harus sebab tu tuai kita Nasimur Riyak ia ada sebut dia kata ma'a annahu yajuz ru'yatu kulli ahadin minaz zawjaini farjal akhar wa in kana makruhan. Tetapi hak hukum asalnya boleh tengok pergi mari. Dan suami isteri tu boleh tengok pergi mari. Tetapi Rasulullah ni kerana terlalu malu dia, maka tak pernah terdedah aurat dia di depan orang-orang yang lain, sehingga isteri dia sendiri pun, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi hukum asal tu boleh ada gapo. Lagu mana tidak terdedah tu? Ai fala tarfa as-siyaba illa waqad la saqaha. Fala yarfa as-siyaba illa waqad la saqaha fayakunu sitratan lahu hina izin. Jadi apabila pecah baju gapo semua tu khabar-khabar rapat belaka dah. Tu makna dia. Seperti ulama royak ni. Nak ana dah kena royak. Tu. Maka inilah dia panggil rahsia ayat Quran Allah Taala kata hunna libasul lakum wa antum libasul lak hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu jadi pakaian bagi kamu, iaitu perempuan jadi pakaian bagi kamu wahai orang lelaki, dan kamu wahai lelaki jadi pakaian bagi mereka, bagi perempuan tu. Tu. Jadi seolah-olah tubuh badan masing-masing tu jadi pakaian bagi orang yang lain, sehingga tak nampak apa sekarang lah. Nampak tak tu? Tu yang panggil sifat pemalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna kata Aisyah pejam mata. Bukan. Dah. Sallallahu alaihi wasallam. Habis kat tu dah. Alhamdulillah. InsyaAllah pada kali yang lagi akan datang tu, esok ni kita akan masuk sifat syafaqatuhu wa ra'fatuhu wa rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat sayang dan belah kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dah. Untuk hari ini sekadar itu saja.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Di Darul Mahabah kami melangkah, menuntut ilmu dengan amanah. Ilmu disulam cinta dan iman, mahabbah Rasul jadi pegangan. Bukan ilmu yang kering makna, tapi cahaya membina jiwa. Didikan rohani teras utama, menyuci hati, menenangkan rasa. Darul Mahabah Dokter Aman, gabung ilmu dan mahabbah Rasul. Didikan rohani membentuk insan, perkasakan bahasa, santun bicara. Ilmu hidup dalam perbuatan, amanah jadi nafas pegangan. Kasih disulam benang rahmat, akhlak mulia mahkota umat. Kami bina keterampilan diri, akal barab dan pekerti, menabur kasih tanpa melili, menjadi rahmat untuk semua insan. Langkah kecil penuh kesedaran, hidup ini medan pengabdian. Jejak sunnah jadi panduan, Nabi Muhammad sebaik tauladan. Darul Mahabah Dokter Aman, gabung ilmu dan mahabbah Rasul. Didikan rohani membentuk insan, perkasakan bahasa, santun bicara. Ilmu hidup dalam perbuatan, amanah jadi nafas pegangan. Kasih disulam benang rahmat, akhlak mulia mahkota umat.